Pantun nasihat. Pohon jati kuat kayunya, pohon nyor tinggi batangnya. Murid sejati banyak ilmunya, berkat mengabdi nusa bangsa. Pokok kelapa ditanam berjajar, nampak dari tepi pantai. Barang siapa tekun belajar, tentu dia menjadi pandai. Parang tajam tidak berbulu, buat menetap si pokok ru. Bila belajar, tekun selalu, jangan ingkar nasihat guru. Sekian, terima kasih. Pemikiran dan nilai pantun nasihat bagi rangkap yang pertama. Ia menunjukkan pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Sebagai seorang individu yang ingin digelar murid sejati, perlulah mempunyai banyak ilmu pengetahuan untuk menjadi bangsa yang berjaya. Oleh itu, kita hendaklah mendidik diri untuk rajin menuntut ilmu. Nilai yang terdapat dalam pantun ini ialah rajin. Pengajaran yang kita perolehi ialah kita hendaklah sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan supaya menjadi insan yang cemerlang dan berjaya. Baiklah, pada rangkap kedua, nilainya ialah tekun. Pengajaran, kita hendaklah tekun dalam menuntut ilmu. Pemikiran tentang ketekunan dalam menuntut ilmu. Apabila kita tekun belajar, sudah semestinya kita akan menjadi seorang yang bijak kerana mempunyai ilmu yang tinggi. Rangkap ketiga, pantun nasihat, memaparkan pemikiran tentang hubungan guru dan murid. Hal ini kerana guru sentiasa mencurahkan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi pandai. Nilai yang terdapat pada rangkap pantun ini merupakan nilai patuh dan pengajarannya ialah kita haruslah patuh mendengar nasihat guru supaya ilmu yang diperoleh diberkatinya. Hidup di dunia janganlah sombong, ilmu dan harta jangan ditayang, biar berisi janganlah bongkak, biar bersahaja orang pun senang. Kalau berkata biar beralas, jangan mengata sesuka rasa. Lidah tajam bisa mengilas, hati orang boleh binasa. Hidup berbudi jangan berbakul, kecil tangan ringan menolong, supaya hidup diberkati, dikenang orang sepanjang zaman. Bukan hiasan di bibir lidah, biar sedikit hasilkan berkat, boleh menuntun ke jalan yang benar. Ingatlah dunia tempat beramal, akhirat sana tempat membalas. Jangan terleka dengan kesenangan, supaya selamat di dunia akhirat. Hargai masa selagi ada, jangan ditunda kerja yang baik. Umur berlalu tidak menunggu, gunakan hidup sebelum terusik. Seterusnya, nilai dan pemikiran yang terdapat dalam seloka nasihat hidup. Pada rangkap pertama, nilainya ialah rendah diri, kesederhanaan dan menghormati orang lain. Pengajaran, kita hendaklah bersikap sederhana dan tidak menunjuk-nunjuk walaupun mempunyai kelebihan agar disukai orang ramai.
Pemikiran pada rangkap ini ialah penyair menasihati manusia agar menjauhi sifat sombong dan tidak bermegah dengan kelebihan yang dimiliki. Sifat rendah diri akan menjadikan seseorang disukai masyarakat dan hidup dalam keharmonian. Rangkap kedua, Seloka Nasihat Hidup memaparkan pemikiran yang menekankan tentang kepentingan berfikir sebelum bercakap. Kata-kata yang kasar atau tanpa adab boleh menyebabkan orang lain tersinggung dan menimbulkan permusuhan. Antara nilai yang terdapat dalam rangkap Seloka Nasihat Hidup ini ialah nilai berhemah dalam pertuturan, menghormati perasaan orang lain dan juga nilai kebijaksanaan. Pengajaran yang terdapat pada rangkap kedua ini ialah kita perlu menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati orang lain dan mengekalkan hubungan baik sesama manusia. Pemikiran dalam rangkap ketiga, penyair menegaskan kepentingan berbudi dan membantu sesama insan. Orang yang suka menolong akan diberkati hidupnya dan dihargai oleh masyarakat. Jadi nilai yang kita dapat dalam rangkap ketiga ni ada 3, iaitu nilai berbudi bahasa, nilai tolong menolong dan nilai keikhlasan. Dan pengajaran yang kita dapat adalah kita hendaklah suka menolong orang lain dan berbuat baik supaya hidup diberkati dan dikenang sepanjang hayat. Rangkap keempat, Seloka Nasihat Hidup. Rangkap ini membawa pemikiran bahawa ilmu perlu dituntut dengan niat yang ikhlas, bukan untuk bermegah atau berlagak pandai. Ilmu yang berkat ialah ilmu yang diamalkan dan memberi manfaat kepada diri serta orang lain. Nilai yang terdapat pada rangkap ini ialah nilai cinta akan ilmu, nilai keikhlasan dan nilai kerendahan hati. Pengajarannya ialah kita hendaklah menuntut ilmu dengan niat yang betul dan mengamalkannya bagi membimbing diri ke jalan yang benar. Rangkap kelima pula, nilainya ialah keimanan kepada Tuhan, kesedaran terhadap kehidupan akhirat dan ketakwaan. Pengajaran, kita perlu mengimbangi kehidupan dunia dan akhirat dengan memperbanyak amal, kebajikan serta tidak leka dengan keseronokan dunia. Pemikiran pada rangkap ini pula, penyair mengingatkan manusia bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan tempat beramal sebelum menghadapi pembalasan di akhirat. Manusia tidak seharusnya lalai dengan kesenangan duniawi. Akhir sekali, rangkap ke-6, Seloka Nasihat Hidup. Pada rangkap ini, memaparkan pemikiran yang menekankan kepentingan menghargai masa dan melakukan kebaikan selagi diberi peluang hidup. Masa yang berlalu tidak akan kembali, maka setiap detik harus digunakan untuk manfaat diri dan orang lain. Antara nilai yang terdapat pada rangkap ke-6 ini ialah nilai menghargai masa, rajin berusaha, nilai keinsafan dan juga nilai kesedaran diri. Pengajaran yang diperoleh daripada rangkap 6 Seloka Nasihat Hidup ini ialah kita hendaklah menghargai masa dan segera melakukan kebaikan sebelum terlambat. Syair wasiat ayahanda Siti Zawiyah, irama hiasan. Ada kepada suatu hari sakit saudagar laki isteri, adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah tuan buah hatiku. Hampirlah mati gerangan aku,
baiklah tuan tingkah dan laku. Setelah hartaku aku tinggalkan, tuan seorang yang menyukakan. Sampai habis semua diterimakan, faedahnya akan diberikan. Jikalau tidak anakku berakan, harta pusaka dimadukan kekal. Habis harta badan tinggal, laksana perahu bersauh tunggal. Kerana harta tiada berguna, jikalau tidak akan sempurna. Sekalian itu habislah fana, hanyalah tinggal badan merana. Sekian, terima kasih. Pemikiran dan nilai syair wasiat ayahanda. Pemikiran dalam rangkap pertama ia menerangkan keadaan seorang ayah saudagar yang sedang uzur dan terlantar sakit selama 7 hari, yang menandakan saat-saat akhir hidupnya semakin hampir. Jadi nilai yang kita dapat adalah keisafan, di mana ia menunjukkan kesedaran bahawa manusia tidak dapat lari daripada sakit dan kematian. Dan pengajaran yang kita dapat perolehi adalah kita hendaklah sentiasa redha dan tabah menghadapi ujian sakit dan kematian. Dan seperti yang kita sedia maklum, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasai matinya. Rangkap kedua, syair wasiat ayahanda. Pemikirannya menggambarkan seorang ayah yang sedar ajalnya hampir tiba, memanggil anaknya dan meluahkan kasih sayang buat kali yang terakhir. Nilai yang terdapat dalam rangkap kedua ini ialah nilai kasih sayang, di mana ayah menunjukkan kasih yang mendalam kepada anaknya dengan mencium kepala sambil menangis. Nilai yang kedua ialah nilai tanggungjawab, di mana ayah ingin memberi nasihat yang terakhir kepada anaknya. Pengajaran yang kita perolehi melalui rangkap kedua syair wasiat ayahanda ini ialah kita hendaklah menghargai kasih sayang ibu bapa selagi mereka masih hidup. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menasihati anak-anak sebelum meninggalkan dunia. Baiklah, nilai yang terdapat dalam syair wasiat ayahanda ialah nasihat. Ayah menasihati anak agar menjaga tingkah laku. Nilai yang kedua adalah ketaatan. Anak digalakkan menghormati pesanan ibu bapa. Pengajaran pula, anak hendaklah berakhlak mulia dan menjaga diri dengan baik. Pengajaran yang kedua, kita perlu menghormati dan mengamalkan nasihat orang tua. Pemikiran pada rangkap ini pula menunjukkan pesan seorang ayah kepada anaknya supaya menjadi insan berakhlak baik serta selepas ketiadaannya. Rangkap keempat, syair wasiat ayahanda memaparkan pemikiran di mana seorang ayah menyatakan bahawa peninggalannya akan diberikan kepada anak dengan harapan anak itu akan menggunakannya dengan baik. Antara nilai yang terdapat pada rangkap keempat syair ini ialah nilai amanah, di mana tanggungjawab terhadap harta peninggalan keluarga dan juga nilai kejujuran, di mana seorang anak perlu jujur untuk menguruskan harta dengan cara yang betul dan baik. Pengajaran yang terdapat pada rangkap keempat syair wasiat ayahanda ini ialah harta pusaka perlu digunakan dengan bijak dan amanah. Dan seseorang anak itu perlu mensyukuri pemberian ibu bapa dan tidak tamak terhadap harta. Pemikiran rangkap kelima.
Ia menunjukkan kebimbangan ayah bahawa harta akan habis jika anak tidak berakal dan tidak pandai menguruskan kehidupannya. Nilai kita dapat ada dua, iaitu nilai kebijaksanaan di mana pentingnya akal dalam menguruskan harta, dan kedua nilai kesedaran, iaitu harta tidak kekal tanpa ilmu dan budi pekerti. Pengajaran yang kita dapat perolehi adalah ilmu dan akal yang bijak lebih penting daripada harta kekayaan, serta harta tidak akan kekal lama jika tidak diurus dengan baik. Syair wasiat ayahanda rangkap ke-6. Pemikiran yang terdapat pada rangkap yang ke-6 ini ialah ayah menyedarkan anaknya bahawa harta dunia hanyalah sementara. Yang kekal hanyalah amal dan keimanan. Nilai yang terdapat pada rangkap yang ke-6 ini ialah nilai keinsafan dan kerohanian, di mana ia menyadari bahawa harta dunia tidak menjamin kebahagiaan. Nilai yang kedua ialah nilai keimanan, mengingatkan tentang kehidupan akhirat yang kekal. Pengajaran yang terdapat dalam syair wasiat ayahanda ini ialah jangan terlalu mengejar harta dunia kerana semuanya akan lenyap. Yang kedua, hiduplah dengan berpaksikan iman, amal dan akhlak kerana itulah yang kekal selepas mati.